Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka In 3 kilometers, use the left 2 lanes to take exit 215. Sekarang 4.55, kita dah sampai. Rasa sekarang pukul 5.02, kita dah sampai dekat apartment. Look at that, my barai face. Sebab tadi daripada kelas terus balik. So now kita nak pergi apartment. Sejam. Bakal apa channel mas cakap? Duyufur Rahman. Duyufur Rahman. Nina kosong apa ni? Mama ya abah. Dia B kan, nampak B. Enggak angkat. Tak angkat pun masalah. Sekarang kita tengah call maksud. Kenapa maksud angkat? Mana ni? Kat sini ke? Oh betul lah. Maksud betul nanti kan Maksud masuk apartment ni Maksud cakap kat dia nak pergi private parking tau. Private parking jap nanti. Kita nak pergi private parking. Okay. Bagi tahu untuk baca private kan cakap kencang. Rumah baru kakak saya mau pindah. Tak. Let's do room tour walaupun kita dah barai. Kita akan boleh daripada pintu. This is the house. Okay, buka. Okay, kita tutup dulu. So, di sebelah kiri kita akan ada ni. Lepas tu kita ada ni. Lepas tu di jalan sini kita ada ni. Lepas tu kita ada dapur dia dulu. Dapur dia kita ada peti. Kita ada ni. Lepas tu ni keluar. Lepas tu kita ada meja. Kakak dah beli makanan. And ni kita ada that's kamera. Tu cermin. Tu ni. Sini kat bawah tu dia ambil. Tu ni ada ni. Sini. Dia nak habis dah. Kita akan pergi tengok bilik dulu. Ada heater kan? Ni apa? Tandas Ada heater kan? Oh, this is tandas. Okay, ni tandas dia. Okay, kita tutup balik. Kita tutup lah. Okay, lepas tu ni bilik yang paling besar, master bedroom dia. Bilik ni je ada aircon. And ni bilik air. Bilik air dia ni besar. So So kita ada tilam. Sebab memang kita perlukan tilam. Sekatil. So kita dah ada iron kat sini. So kita ada tu another room. So this is another room. Kita ada ni. Tak boleh buka ke tu? Tak boleh. Kunci tu akan nak cakap. Dia pakai kolam macam mana? Tak ada syarat? Nanti mau network. Okey tu mau nanti romeng. Salah. Ciuman dulu tekanan. Lalu tu data roaming tune. Allahumma ja'al safarahu wa safarro khairil wa barakah wa faqhu fi kulli quwwati wa yassar lahu adamal manasik wa sabbahu qalbahu ala ini wa ja'al hajjahu makburan wa zabbahu makburan warji'u ilaina bisalama wa tamanani. Ya Allah, jadikanlah perjalanan ibu bapaku sebagai perjalanan yang penuh kebaikan dan keberkatan. Berikanlah ibu bapaku taufik dan setiap langkahnya, memudahkan baginya pelaksanaan ibadah haji. Teguhkanlah hatinya di atas agamamu. Jadikanlah haji ibu bapaku yang mabrur. Ampunilah dosa mereka dan kembalikanlah dia
kembalikan menik ibu bapaku kepada kami dan selamat dengan tenang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. So now 8:15, kita orang dah nak gerak pergi Movenpick. I'm so sad, but this is Mama and Abah punya dream. So I hope everything's gonna be okay. So this is how apartment ni punya looks. Ada taman bawah ni, lepas tu dia kedai. Lembab. Nak pergi mana? Lembab. Di sini lembab. Macam nak pergi ambil mobil. Kat dua dia. Dulu sama. Lagi dah ada turun kat ni. Salah. Jangan lagi naik atas turun. Dia paling tinggi mana? Ada dah tinggi dah ni. Tinggi 19. Pada berjanji. Mereka sebab vaksin. Pada Abah menjadi Dulf Rahman. Tu mana dia nak kona tu kan, ambil rapat pada gigi tu pincong. Betul. Kan nak dapatkan beg kan dengan Tengok kalau orang Bayar lepak dah. Bayar je lah. Bayar je tengok apa tu hal. Dia dah tempat daftar tu. RM10 per entry, tak pelengkap. Tak apa. Per entry okey lah, dia tak ada kerja. Mama. Aduh mama. Kerja mama. Pergi jaga. Oh, kita dah sampai Movenpick dan selamat menunaikan ibadat haji. Kita tengah doa. I'm gonna miss you. So this is barang Mama and Abah. Sedih. So kita tengah transfer barang. Sedihnya baca. Semoga Mama dengan Abah sampai dan selamat balik selamat. Abah punya. Yang tu? Buka lubang macam mana? Buka macam cangkuk biasa. Lepas tu yang lebihan tu letak kat sana. Boleh pasang? Ni Aika pasang kan? Bukan cangkuk juga. Buka. Tapi banyak kan ni ram. Macam tebal. Bukan. Dia first tu ketat. Dia baca arahan ni. Bagilah masa Luman. Ni ada. Ella Putri. Bye. Tak nangis. Nampak double chin. Ni, ada sini.
masuk lagi. Okay, 12.10 baru kita tak relax. So now kita tengah duduk. Cakap lah. So sekarang dia buat hero. Nak. Nanti bagi tahu apa? Air. Kita bagi. Oh, kakak lah. Cuma tak ada air sebab ada semua mulut kita orang. Yang lelaki tak boleh dia kan dia sadu dah mandi. Cuma tak ada air. Dia sepupu aku ni suruh buat the annoying. Boleh lah, ada lah. Saya sudah ada bagus sikit. Kau kenapa dah ilmu dengan aku? Air. Sia-sia je lah. Sia-sia je, tak apa. Orang nak sedau je mata kena makan. Senang lah macam tu jadi driver. Aku jadi driver kan? Aku takut. Tu sebab lah tu dapat Toncik punya Tahu pelakon. takut bagi aku makan. Aku Keras lah pelakon. Macam berapa ke? Macam tu. tahu. Tak nak ambil sikit tak nak. Kau ni handphone ni iPhone ni apa ni nampak tua. Oh ni sebab depan. Kamera depan. Dia kena kamera belakang. Nampak tua pula. Kau ni zaman aku kan? Nak air apa ni? Air apa? Air apa? Matukin. Ya betul ni nak tenaga. Aku kisah. Nampak muda ya? Mana? Kau nak pergi kan? Kau saja aku nampak tua kan? Kau memang dah tua. Sebab mata makeup. Kau tak makeup juga. Kau muda. Kadang-kadang aku geram pula kau dengan mata ni. Dah mati. Patutnya kita duduk kat dalam. Dah lah aircon. Sofa. Tengok ada hotel. Sofa lah semua. Kalau nak buat hotel ni RM500. Mampu. Ada sofa. Masuk sekejap lah. Ringan je lah. Tapi betul aku mampus aku. Kamu orang je. Manusia paling senyap tak tahu pewujudan dia. Kau tak sampai Pak Kau tak tahu pun kau ada ke tak? Agaknya kalau kau di kalangan ramai ni jumpa puntan. Tak sakit ke di sana macam ni? Tak sakit ke? Ada 12.20. Masih tak masuk. Estimate time 12.40. So kita akan tengok 12.40 dia masuk ke tak. Oh dia dah penat dah menyandarkan tu. Dua tak masuk lagi. Saya mama berdiri lama-lama. So 1.12. Mama dengan abah tak masuk lagi. So sekarang tadi dia dah berasa sumpah crowded gila ramai. So mama baru dapat duduk. Tapi ni tengah tunggu line tu sikit orang baru kita orang pergi untuk masuk gate. And then bye. Baru rasa vibe pergi haji. Baru buka. Apa? Baru buka. Ada tadi. Masih ramai. Tu ada
sebelah abang. Depan abang. Nampak. Mama kecil sana. Hi guys, so sekarang pukul 1.49. Kita orang baru settle hantar mama and abah lalu di tempat tu. So doakan mama dengan abah menjadi tetamu istimewa, dipermudahkan segala urusan, selamat pergi dan selamat balik. This is my selamat KLIA. Cantik. And then dekat sana tu ada bungkus makanan mama. Dua, mie yang satu, lychee es dua, mie goreng mama satu, Milo es dua, coco es satu. So many food. Penat hangat-hangat. Sangat-sangat penat. Guys, so hari ni the next day. Sekarang pukul 12 minit. Kita orang check out. Weh, dia pakai baju sama. Tak busuk pakai je. Ih, busuk. Dan mana nenek? Oh, nenek nampak tu dia tengah keluar duduk kat wheelchair. So kita orang hari ni tak ada buat apa pun. Fitrah and Haikal akan balik sebab esok dia ada kelas, and then dia ada discussion this evening, and then Mak Tam another car, Mak Tam, Moksu, nenek, Luman, diorang akan pergi jalan-jalan dulu. Diorang lagi setengah bagan lalang. Another car, kakak akan balik. So tu je kot update for today. So see you in the next vlog, and doakan mama dan abah menjadi duyufur Rahman yang paling istimewa. Selamat pergi, selamat balik, and 40x days countdown is start now. Bye bye, jumpa. Jadi that's the big vlog. Come saya kita. Bye bye. Look at that bike, handsome, Malaysia's bike. And then that one, another bike, wishlist bike. These two. Okay, let me keep in one frame. Two dream bike in one frame. Apa cak? Nak kada ya, nak kada masuk dalam panah. Dalam panah. So now kita orang nak pergi makan. Me and my brother. Hai. Kita nak pergi makan. So kita nak cari tempat makan. Kenapa tak ayam bunyi macam tu? Tak ada masalahnya tu. Okay, so kita jumpa besok lagi. You guys should see this. Dia punya nak turun dengan naik punya tempat ni. Sumpah kecil gila. This car kan besar juga kan, lebar. Okay, korang akan tengok. Dia pusing je ni kan. Kecil gila This car is so big tu. Kena tepi ni kan, depan ni kan api. Tu rapat gila shoot. Rapat. Mantap. Kalau aku ya, kalau aku ni tak tahu dah lah kat sini semua kata mewah-mewah. So this Lepas tu tak bersih ni. Now 12.55. Orang tengah kat kedai makan. What this? Minum makan tak nak makan. Tak ada lembik tu. Oh, dia asal nak cuaca. Ramai-ramai. Itu pakai tu. buat macam ni. Lemak dengan gambar kau. Ni pakai dai. Tak kenapa. Dia dah rekah ni. Dah rekah. Cepatlah Bapak. Man. Cepat panas. Man. Kita buat sini. 1, 2, shoot. Hai. Mana? Hai. Oh, mata bagi. Musuh. Bye, musuh. Saya tahu keluar tu sepong balik. Apa lagi? Ni saya tu. Waktu tu. Ya, baca doa. Subhanallah lazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kami selamatkan kita dengan Allah. Kalau ada perkataan dengan comel ni budak ni. Itulah. So now we are going to Nyalas. Kita orang dah nak balik. Kita orang tiga-tiga kereta separate. Kakak balik tempat dia, Mak Tam pergi jalan dulu, and kita orang on the balik sebab Haikal ada urusan. So thank you for kakak belanja us air.
my favorite. What? Scramble latte? No. Double latte tah. So, Spanish latte. Boleh tapi. This is Spanish latte. So, yeah. That's all for this vlog. Hope you guys like and see you in the next vlog. Hopefully everything's going to be okay. Mama selamat pergi dan balik. Nanti tengoklah kalau Razi kita buat vlog balik kalau kita ada activity. So itu je. Bye bye. Kami sayang kita. Sebelum